Biar betik. Hampa pernah tengok tak binatang yang punya kebai sampai boleh lantunkan peluru? Ini ialah armadillo, sejenis binatang dengan perisai keras yang hanya boleh dijumpai secara semula jadi di benua Amerika. Armadillo ni dikelaskan dalam order Cingulata dan ada lebih kurang 21 spesies yang hidup lagi lah ni. Jangan duk keliru dengan tenggiling nah, depa ni tak ada kaitan langsung. Kulit keras dia ni sebenarnya plat tulang yang dipanggil osteoderm dan disalut dengan kulit kerah daripada keratin, bahan sama dengan kuku manusia. Kulit dia ni kuat no haram sampai boleh lantunkan peluru. Contoh dalam kes ni, seorang berada di Texas ni cuba tembak armadillo kat depan rumah dia. Dia tembak 3 kali pakai pistol. Orang mereka semua benda nak ditembak, tapi sekali satu peluru terpelanting dari kulit keras armadillo ni dan kelepak. I'm okay, I'm fine, Quinchana. Terkena dekat muka dia sendiri, tepat dekat rahang. Nasib baik umur dia panjang.